Hai korang. So hari ni kita nak main game Roblox. Roblox je biasa. Cerita dia bunyi. Setiap minggu saya akan buat 2 video. Ini video pertama. Video kedua esok ada pada sini nak ke kampung. Balik raya. Nak balik kampung. Kampung siapa dulu? Sampai. So kita lupa. So ini adalah video pertama minggu ini. So video kedua esok daripada Taman Medan ke Perak. Ke Perak. Sayang. Sayang. Tahu apa berapa besar. Ikut je sayang. Biasa nanti kita akan buat 2 video tau. Aduh, dah buat 2 video. Jadi kalau kita boleh buat satu hari je, berhenti. Ni tak boleh main phone. Tapi nanti boleh. Cuti seminggu buat. Boleh kot. Okay, kampung siap. Besok dah, Mak. Wih. Okay. So, buat 2 video. Jadi edit ni saya penat dah panjang-panjang sebab saya dah penat nak edit. Ya, korang jangan pelik lah kan sebab video sikit je. Lepas tu nanti minggu depan ni Isnin kan dah raya. So saya akan buat Isnin tu video pertama pada minggu itulah. Okay. Video saya daripada tour beraya ke mana saya akan cakap macam video tu. So ada family semua. Tu penat dah ni. Penat. Nak tengok berapa lama lagi. Ui, dia nak habis dah. Sekejap. Masa dah nak habis. Tak apalah, kita main je lah dulu. Okay. So kita kena habiskan video ni dulu. Habiskan game ni, bukan habiskan video ni dulu. Tapi korang pun jangan lupa habiskan ni. Kalau tak habiskan, kita merajuk. Alamak, meleh dia. Kita buat ni je, senang. Kamu badung. Saya tak tercanggung. Kita main macam tu je. Oi, terkejut macam teleport. Wow, dah menang korang. Oi. Korang dah nak menang. Alhamdulillah. Ni first time menang. Kemenang game Bukan pernah menang game, tapi ni first time menang game tahu hijau ni. Sebab susah bagi saya. Okay, so paling susah lah dalam dunia. Susah lah. Ada je. So apa ni? Botak. Raya. Yumiko Sakura. Apa benda nama dia? Hijau lagi ke? Cepat tak nampak. Bapak hijau lagi. Okeylah korang, bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum. Kampung siap. Bye-bye.